British Cycling dulu pernah jadi bahan ketawa satu dunia. Hampir 100 tahun mereka hanya menang satu emas Olimpik sahaja. Orang luar basikal pun takut nak sponsor mereka. Risau jenama mereka nampak tak tahu. Nampak cikai. Sebab tak ada pencapaian. Dan tahun 2003, Dave Brailsford dilantik menjadi Performance Director untuk Britain Cycling Team. Dia bukannya orang yang masih bang kosong. Dia merupakan bekas pelumba kompetitif. Dia ada ijazah sains sukan dan juga MBA. Pernah jadi penasihat British Cycling sejak 1998. Tapi satu benda yang dibuat adalah dia tak mencari satu strategi ajaib untuk mereka untuk berubah. Apa yang dia buat adalah benda yang paling basic yang ramai orang terlepas pandang, iaitu dia baiki semua benda hanyalah dengan 1% kenaikan. Itu saja. 1% kenaikan dari segi tempat duduk, dari segi pakaian, pemakanan, cara cuci tangan pun, sampai bantai atlet pun mereka bawa sendiri supaya ada improvement di setiap aspek yang mereka buat. Dan nampak benda ni macam remeh betul tak? Dan bila semua perubahan kecil, peningkatan kecil ni semua bercantum, pada tahun Olimpik 2008, Britain mula sapu 8 emas daripada 14 emas yang dipertandingkan dalam acara jalan raya dan juga track. Dan paling famous adalah Britain punya cycling yang mengalahkan Azizul Hasni Awang pada Olimpik 2008. Dan dalam bisnes pun sama. Jangan tunggu ada idea berjuta-juta. Buat benda yang improvement walaupun kecil secara semua aspek setiap hari. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Dan benda ni ditunjukkan di dalam Britain Cycling Team.